Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang. Kerana Allah Maha mengetahui. Aku ni bukan reba je. Setiap simpang tu adalah pilihan hidup kita. Kita kena berpijak di atas bumi yang nyata. Allah pun dah sebut dalam Al-Quran. Contohnya surah An-Nahl ayat 71 yang maksudnya lebih kurang macam ni. Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezeki. So ayat ini menunjukkan Allah jadikan manusia tidak sama taraf rezekinya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang. Kerana Allah Maha mengetahui. Dan realiti aku sebagai Grab driver, e-hailing driver yang kadang-kadang bila kereta buat hal sikit, bajet dah lagi banyak. Tapi itulah hakikat rezeki. Walau diuji macam mana pun, kita kena cari rezeki yang halal. Aku mungkin tak mampu nak bagi bini aku pergelang ke apa ke, rantai basikal ke, rantai yang penuh sampai ke perut ke apa semua, aku tak mampu. Terang cakap. Duit tak berkepuk pun. Aku bukan ada duit macam Datuk Alif Syukri yang banyak duit tu. Bukan. Cuma pada aku boleh beri kasih sayang yang tulus dan ikhlas untuk menjaga mereka. Aku boleh bagi cinta. Aku boleh kesenangan masa aku. Aku ni bukan reba je. Tapi sebenarnya aku drive hidup aku. Aku drive family aku. Kalau salah pusing steering, ke laut. Kalau lambat tekan brake, kalau tak drive betul-betul, bukan aku seorang je yang akan mengalami kecederaan. Bukan aku seorang je accident. Anak, bini, family, mak, ayah aku semua akan mengalami nasib yang sama. Macam tu juga kalau aku masuk simpang. Setiap simpang tu adalah pilihan hidup kita. Jangan salah pilih simpang. Maka sesatlah perjalanan kita. Setiap kali kita tekan brake, itulah kesabaran kita. Kalau kita tak sabar, kita akan terlanggar dengan kereta depan atau bertembung dengan kecelakaan. Dan bila meter minyak tu bling-bling, macam tu jugalah tenaga aku. Bling-bling. Aku perlu charge balik. Penumpang aku, itulah keluarga aku. Diorang menaruh kepercayaan yang tinggi kepada aku untuk sampai ke destinasinya. Kalau aku salah jalan, aku tidak memandu dengan betul, aku tidak fokus pada jalan, aku membabi buta, aku pecut bagai nak rak, keselamatan diorang adalah pada pemanduan aku sebagai seorang driver.